Masalah kebocoran wang ni, dia kena menabung emas. Yang pertama sekali, orang yang menabung emas ni, simpanan dia tak akan mudahnya berkurang. Dia bertahan. Orang yang simpan emas ni, emas dia bertahan. Dia tak rasalah nak jual balik sewenang-wenangnya. Dia tak rasa nak jual balik emas tu semata-mata nak beli langsir, nak beli sport rim, nak beli handphone baru. Kan? Dia tak ada. Kerana kelebihan menyimpan emas ni, dia ada satu yang dinamakan sebagai aura. Aura kekayaan. Aura simpanan. Okey? Aura simpanan. Contohnya, bila saya beli 1 gram, saya rasa nak tambah lagi lah 2 gram. Alang-alang dah dapat gaji ni, beli lagi 1 gram. Lepas tu saya rasa 2 gram. 2 gram sikit. Saya rasa nak tambah lagi. Dan begitulah seterusnya terjadi kepada mereka yang kumpul emas. Mereka kumpul emas ni, dia automatik. Dia rasa nak tambah lagi. Bukan nak jual lah. Dia rasa simpanan dia tu, kalau dia jual tu dia rasa rugi. Kerana benda dah jadi aset.